أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran, lidah kami lidah yang dipermudahkan dan difasihkan membaca 6236 ayat daripada Al-Quran. Telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Hati kami hati yang senantiasa dibaluti dengan kebahagiaan tatkala mendengar Al-Quran, dan hati yang diberi kekuatan untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran. Ya Arhamar Rahimin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 520 pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-36 hingga ayat 40 yang kita akan baca pada bahagian pertama ini ialah ancaman siksaan untuk orang-orang yang kufur dan perintah kepada Nabi untuk bersabar dan berdoa. Kita kena faham bahawa ia adalah berkaitan dengan Nabi ingin mengajak kepada orang-orang di Mekah itu untuk beriman. Dan pada ayat 41 hingga 45, peringatan atas beberapa perkara yang akan terjadi pada hari kiamat dan apakah sumber, apakah yang perlu kita laksanakan. Nanti kita akan baca panduan daripada Allah membina ataupun membuat persediaan sampai kepada hari tamasya yang sebenar-benarnya. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب
ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم membawa kepada resolusi kita pada hari ini kita saksikan, iaitu yang pertama, kita hindari orang yang berkata buruk dan perbanyakkan tasbih, ya, zikrullah pada setiap hari, kerana itu akan menyebabkan jiwa kita diisi dengan perkara positif, bukannya dengan racun-racun toksik. Yang pertama, lazimi bertasbih, tahmid dan takbir selepas solat fardu maupun ibadah sunnah. Itu yang disampaikan pada ayat 40, di mana seruan pada Nabi nak kuatkan semangat, banyakkan bertasbih selepas wa adbaras sujud. Dan yang ketiga, peringatan tentang kematian, perkasakan amalan kita dan banyak mengingatinya, kerana itu tanda kita adalah orang yang bijak dalam merancang. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan la ghiba, iaitu letih ataupun lesu, dua kali disebut di dalam Al-Quran.
Pada ayat 38 kita bertemu sebentar tadi bahawa Allah tidak letih. Yang letih adalah kita. Bagaimana kita nak pastikan kita tidak letih cepat dalam perjuangan? Sabar dan banyakkan bertasbih kepada Allah. Kita tidur-tidur juga, letih-letih juga, tetapi kita akan bangkit untuk terus berjuang. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Kita nak lihat seketika perkongsian tajwid kita, ulang kaji tajwid kita pada hari ini tentang huruf ain. Menariknya contoh tajwid kita pada hari ini iaitu pada surah Az-Zariyat ayat yang ke-6 yang kita akan baca besok, tapi kita belajar dulu tajwid di hari ini iaitu ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innad-dina lawaqi'. Ayat ke-6 surah Al-Azim, ayat yang ke-6 surah Az-Zariyat, iaitu menyempurnakan huruf ain pada kalimah lawaqi'. Okey, kita perhatikan iaitu huruf ain terletak di hujung kalimah. Waqaf tu kalau kita tak hati-hati dia jadi macam hamzah. Contoh, wa innad dina lawaqi', hamzah lawaqi' macam hamzah bukan ain. Kan? Lepas tu boleh juga jadi wa innad dina lawaqi'. Jadi bunyi ka' macam tu tak nak. Hati-hati huruf qaf tu baris bawah sampai qi dulu. Kemudian ta'ain. Kita kenal pasti dekat mana tempat keluar huruf ain. Rongga kerongkongan kita, halqum kita ni di tengah halqum, tengah kerongkong kita ni kan. Ain dan juga huruf ha. Biasa orang utara Ustaz. Ayak. Betul. Sabak sad. Kan? Apa lagi kalau la cuma dia mahir sebut ain lah contoh. Contoh Jadi kena hati-hati ain lawaqi', lawaqi'. Ain tu lawaqi'un, lawaqi'. Jadi kena macam mana nak buat tu memang kena latih dan kita kena semak bacaan dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk terus memperelokkan bacaan al-Quran kita. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.